Tak perlu bermegah. Ikram Dinsley tegur pelakon Baharo. Jangan jadi pelacur dalam industri seni. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Ikram Dinsley berkongsi nasihat kepada pelakon Baharo agar tidak hanyut dan terlalu bangga dengan populariti yang dikecapi dalam dunia seni yang bersifat sementara. Memetik laporan Higlam, menurut pemilik nama penuh Muhammad Ikram Dinsley Muhammad Saipuddin, 45. Kemasyhuran bukan sesuatu yang kekal dan boleh lenyap sekelip mata jika tidak bijak mengatur langkah, termasuk apabila timbul sikap sombong. Sebagai anak seni yang sudah ada dalam industri hiburan selama 20 tahun, pesanan saya untuk pendatang baharu lalui dan nikmati populariti secukup-cukupnya. Manfaatkan keseronokan tersebut sebaik mungkin tetapi janganlah sampai tersungkur baru nak sedar kesilapan sendiri. Jangan hilang jati diri disebabkan rasa diri terlalu gah pada zaman kemuncak supaya tidak terjunam ke dalam gaung yang dalam. Katanya, semalam, saya tidak mahu bersangka buruk terhadap artis generasi muda. Sebab ini zaman mereka. Bahkan, saya seronok melihat semakin ramai pelapis baharu. Tidak kira lelaki atau perempuan dan persaingan antara mereka sangat sengit. Jangan jadi pelacur terang-terangan dalam industri seni ini. Tidak salah untuk popular atau dikenali. Tetapi jangan salah guna populariti tersebut. Bukan nak menyerang mana-mana pihak pun tetapi saya bercakap berdasarkan pengalaman. Penat menjadi pelacur seni selama ini, ujarnya. Kita jadikan artis seperti Alif Satar, Hairul Azwin, Zamarul Hisham, Aaron Aziz dan Zizan Razak sebagai contoh terbaik. Mereka bijak menggunakan populariti ke arah kebaikan dan menjaga imej. Kalau tengok, mereka memang jarang terpalit dengan gosip atau cerita sensasi sehingga merosakkan imej. Tambahnya lagi,